Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Seri Nangka, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah, kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Seri Nangka, Kota Putera, Besut ini. Diharapkan kotak infak ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima bagi program ziarah Mahabbah pada kali ini. Okay, penerima yang pertama iaitu Encik Hasbu bin Muhammad, berusia 58 tahun. Beliau mengalami stroke selepas beliau terjatuh di bekerja. Kini beliau tidak lagi bekerja. Penerima yang kedua ialah Encik Wan Muhammad Khairun Anwar bin Wan Bakar, berusia 57 tahun. Beliau mengidap penyakit kencing manis dan pendapatan beliau hanyalah cukup untuk menyara isteri dan juga anak. Okay, penerima yang ketiga ialah Encik Mahari bin Muhammad, berusia 60 tahun. Beliau mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga penyakit TB. Beliau tinggal bersama ibunya dan beliau juga menjaga adiknya yang mengidap penyakit autism. Penerima yang keempat ialah Puan Zainur binti Abidin, berusia 44 tahun. Beliau merupakan seorang suri rumah sepenuh masa dan suaminya hanya melakukan kerja-kerja kampung untuk menyara anak-anak yang masih bersekolah. Penerima yang kelima iaitu Puan Siti Nur Izzati binti Abdul Ghani, berusia 28 tahun. Beliau menjaga ibunya yang baru sahaja menjalani pembedahan buang kanser rahim sejak sebulan yang lepas. Penerima yang keenam ialah Encik Makno bin Yusuf, berusia 59 tahun. Beliau mengalami sakit pinggang sehingga beliau tidak dapat bekerja dan kini beliau membantu isterinya dengan membuat kuih untuk meraih pendapatan. Penerima yang ketujuh ialah Puan Siti Aisyah binti Osman, berusia 45 tahun. Beliau menjalani pembedahan bagi membuang bisul ataupun penyakit Raja Satun di bahagian belakang badan yang merupakan seorang isteri rumah. Penerima yang ke-8 ialah Puan Siti Nur binti Zakaria, berusia 37 tahun. Beliau menjaga suaminya yang mengidap penyakit kencing manis dan darah tinggi. Penerima yang ke-9 ialah Puan Nur Manira binti Zakaria, berusia 39 tahun. Beliau merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Suaminya hanya melakukan kerja-kerja kampung bagi menampung kerajaan mereka dan juga anak. Penerima yang terakhir iaitu penerima yang ke-10 ialah Puan Rahana binti Ghani, berusia 61 tahun. Beliau merupakan seorang suri rumah sepenuh masa yang mana beliau dan juga suaminya mengidap penyakit kencing manis dan darah tinggi. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana percayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan jua. Jadi sekian saja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.